Okey, kita start dengan SCV and GB3. Tahu tak mana SCV, mana GB3 yang star baru ni? Tadi dalam video ada kau tengok tak? Tahu tak mana satu? Okey. Tak apalah, saya terangkan dulu. Okey, untuk makluman ni plan meja kita, Cik Smart. Bawah Cik Smart ni, Encik Uri. Bawah Cik Smart ni sebenarnya. Dia ni bawah Cik Smart tu Cik Uri. Okey. Bawah Cik Smart dia ada dua lagi. Kita punya Head of Production, Head of Maintenance. Okey. Cik Rizwan dan Cik Rahim. Okey, bawah Cik Rizwan ada Cik Patrick, nanti jumpa siapa yang duduk bawah operation. Akan jumpa Cik Patrick dan Cik Saifi untuk operation lah. Jadi bawah tu ada chemical, environment dan performance lah Cik Saifi. Kat bawah Encik, bawah maintenance ada mechanical, electrical, CNI dan juga planning site service semua sekali. Okay. Engineering ada dua orang, Cik Syaril dengan Azuddin. Secretary ni Uri sini. Bawah ni. Bawah ni betul Cik Uri terus. Okey, untuk safety saya dan Cik Karel ni. Kalau ikutkan sekarang ada lebih kurang staff yang ada 90. Tapi kita kalau boleh kita nak penuhkan sampai 111 ni. Ada diperlukan beberapa orang staff lagi . Okey, ni berkaitan dengan assembly point. Okey. Assembly point tadi dah set briefing dah bagi tahu. Okey. Dekat depan bangunan admin, dekat tepi court tenis dan juga dekat tepi mengadakan workshop. Okey. Ini yang kita bagi tahu, ini SCV dan ini GB3 sebenarnya dengan cooling tower, tapi cooling tower dah tak boleh bakal. Untuk technician baru ni 6 orang ni akan pergi kat GB3 betul? Betul kan? Ada yang tak tahu? Tak tahu? Tahu tak tahu? Tak tahu lagi. Okey, kau akan pergi GB3. Okey. Okey, ni lumuk power plant . Okey, untuk makluman, ini kawasan GB3. Okey, GB3 dan sebenarnya ni tank GB3 warna biru ni. Ni kawasan tank GB3. Dan kuning ni SCV lah. SCV semua sekali. Okey. Hijau ni Petronas punya piping, pipe dan pump dari sini. Ini switchyard TNB. Okey, untuk makluman, dulu nampak hijau kan? Hijau cantik kan? Bukit ni, alamak betul bisa. Hijau belang. Mana? Okey. Kan yang ni nampak hijau cantik kan? Tapi sebenarnya dah botak lah. Kalau pergi tengok nanti dah botak dah. Dia dah gondolkan. Dia dah ambil macam-macam situ. Okey. Tapi kat sini nanti sebenarnya ada plan baru dekat tepi ni. Dekat sebelum kau masuk tu, dia lepas security tu sampai ke depan, sampai kolam udang tu ada plan baru akan masuk. Jadi korang punya masa untuk kerja kat sini memang lama. Siapa yang dah dapat tu alhamdulillah. Fiz, boleh kerja lama sendiri. Sebab kalau ikutkan GB3 dengan SCV ni sampai awal 2030. Tapi jangan kau fikir, aku nak cek kerja lain kan. Lagi 3 tahun nak habis. Kan? Tapi depan ni ada plan baru nak siap. Plan baru tu siap lebih kurang ujung 2030 atau awal 2031 akan sambung. Jadi jangan risau lah kan? Akan sambung lagi, dapat lagi at least 21 tahun. Dia bila plan baru ni dia sambung lagi 21 tahun. Tapi bila plan ni dah habis expired sebenarnya, kemungkinan nak sambung lagi 5 tahun tu ada. Okay? SCV dengan GB3 ni kemungkinan nak sambung tu 5 tahun tu lagi ada. Tetapi dia sambung dan ni dah jalan, mana yang tamat tu akan tutup, akan shutdown, dia akan naik plan baru balik. Sebab apa? Sebab power tak cukup kat Malaysia ni. Power tak cukup. Ya, walaupun
sama ada GBT atau SCV akan tutup awal. Tapi bila dia tutup, dia dah ratakan, dia akan naik plan baru lagi. Jangan risau. Jadi kau jangan risau lah. Benda nak habis ke apa benda tak ada. InsyaAllah dia akan sambung lagi. Segari 2 pun ada, plan baru pun akan naik. Saya dah pergi banyak meeting lah. Tahulah progress tu memang ada lah. Okey, ni untuk makluman berkaitan dengan power plant sikit lah. Nanti yang lain Azhari akan terangkan. Okey, ini kita punya gas turbine. Okey, ini kita punya generator dan sampai ke switchyard lah. Okey, ni HRG dan pusing dia punya heat, keluarkan heat, dia akan panaskan boiler pula. Boiler supply pada ST pula sampai ke ST. Ini yang kita panggil combined cycle power plant. Combined cycle power plant. Tapi untuk GB3 dengan SCV ada beza sikit. Beza kat mana? Siapa tahu angkat tangan? Oyum. Beza kat mana? Dia tahu lah. Najmi tahu lah. Beza dia steam turbine dah tak pakai lah, pakai gas turbine. Tu betul satu. Lain? Kalau tengok saya tunjuk gambar senang lah. Okay, ni kita punya admin. Okay, ini kita punya intake. Intake masuk dalam kita punya gas turbine. Ini kita punya stack, exhaust stack, ataupun ini kita bagi boiler lah. Heat HRG. Okay, yang ni apa? Ni GB3. GB3. Apa beza SCV dengan GB3? Ni SCV, yang ni GB3. Apa beza dia? Ada apa? Dua boiler? Dua boiler? SCV pun ada sama. LP dengan HP. Dia ada stack, ada dua. Dia ada exhaust stack, ada dua. Ni exhaust stack. Yang ni bypass exhaust stack. Apa yang dia panggil bypass pula? Dia panggil bypass sebab apa? Sebab sini, kalau sini GT kalau sini semua GT, daripada GT dia keluar 540 degree C akan keluar sampai sini. Dia akan panaskan tube-tube dekat HRG ni dan steam tu akan pergi ke boiler. Betul? Boiler tu akan hantar pada ST. Jadi daripada sini 540 degree C, keluar sini lebih kurang 110 degree C saja. Jadi heat yang diabsorb kat sini lebih kurang ada 400 dia pergi ke jadikan steam. Okey, tapi bila GB3 dah tak pakai boiler, dah tak pakai cooling tower, exhaust akan keluar sini terus. Kita ada sini ada divider lah, divider yang akan tutup daripada sini. Akan exhaust untuk pergi ke dalam boiler ni. Jadi exhaust akan keluar sini terus. Rugi ke kita heat tu kita tak guna balik. Dulu masa GB3 punya transformer problem kan, dia pernah running open cycle. Dan pada tahun 2002 pun, masa awal-awal running pun dia running open cycle tu. Masa awal-awal running dia memang running open cycle. Saya pernah rasa dulu masa tahun 2002 tu start kan, terus exhaust keluar. Kalau running combined cycle berapa minit kau start? Berapa minit? Najmi? 7. Hebat kau 7. Boleh sampai. Siapa pernah? Berapa minit? 5 minit. Pui. Combined cycle 5 minit. Celah mana? Okey, daripada running nak pergi ke dapat load lebih kurang 18 minit. 18 minit. Sebab dia nak dapatkan load tu, sebab dia ada purging. Dia running dia purging dulu. Tetapi bila open cycle dia tak ada purging. Running start daripada kosong pergi ke sampai nak bagi load tu 5 minit. 5 minit boleh bagi load dah. Sebab dia tak ada purging. Kalau biasa combined cycle dia kena purging sebab nak buang exhaust yang ada dalam ni. Kita blow dulu pakai masa awal-awal tu. Blow, dia masa start pusing intake tu pusing, dia akan buang segala combustion yang ada dalam ni.
Dia tak nak bagi tiba-tiba bagi fire dan meletup dalam ni. Jadi dia akan blow. Purging lebih kurang 6 minit. 5-6 minit keluar. Tapi bila start open cycle, dia start terus exhaust keluar. Dalam masa 5 minit boleh sampai 3000 RPM dan boleh synchronize terus. Cepat. Tu beza untuk GB3 nanti. Dah pernah rasa lah. Okey. Okey, ni gambar ST. Steam turbine. Okey. Ini kita punya step up transformer. Step down. Okey, ni switch yard. Okey, untuk makluman ni switch yard ni. Dulu yang tengah ni ada satu. Pernah tumbang tahun 2006, 2007 tak saya. Waktu tu ada kerja-kerja kat sini, diorang togalkan bukit ni, tiba-tiba masa tu hujan lebat, tanah runtuh. Satu tower ni runtuh kat atas ni. Bila satu tower ni runtuh, satu turbine tu tak boleh running. Pernah runtuh sekali. Kenangan lah. Ni tangki minyak diesel, kita panggil distillate. Okey, kita nak masuk berkaitan safety lah. Okey. Program ni sebenarnya nak bagi tahu berkaitan safety dekat dalam plan lah. Hazard dalam plan. Jadi kena ambil tahu apa benda yang kita nak belajar berkaitan safety dengan head dalam plan. Jadi hazard yang ada kat dalam plan. Jadi benda-benda ni semua saya ada masukkan dalam slide kita lah. Okay, first untuk learning outcome ni kita nak recognize, identify common plan punya hazards, sign dan initial condition. Nombor dua, kita nak apply hierarchy control. Okay, nombor tiga, respond alarm. Okay, kita nak respond alarm kalau ada apa-apa berlaku, macam mana kita nak respond. Kedua, kita nak protect people. Okay, protect people tu macam mana? Kita nak protect people daripada apa-apa yang mungkin boleh menyebabkan keterukan pada dia. Jadi benda tu kita nak protect lah. Ketiga, berkaitan dengan insiden. Insiden ni walaupun kadang-kadang kita nampak dia ringkas, remeh, ataupun kita panggil near miss, insiden yang hampir berlaku tetapi perlu direport. Kita tak nak ada yang department yang serukkan kes-kes yang mungkin boleh berlaku, yang mungkin dah jadi tapi tak teruk. Untuk makluman korang, kat sini dulu pernah jadi satu kes besar jugalah, dan in-house tu pun dah jadi staff. Okay. Tapi lepas dia kena kes tu, dia dah buat sesuatu pembaikan yang nampak bagus lah. Dia dah memang berubah gila-gila lah. Bila jadi, actually sebelum tu pun dia bagus, cuma buat kerja masa tu dia mungkin terleka sikit. Tangan dia terbelah sini, terbelah teruk, bukan sikit-sikit terbelah teruk, kena grinder. Masa tu dia buat kerja kayu atas arahan supervisor lah, staff lah. Masa tu di in-house dia pakai mata tu, actually grinder tu untuk besi, tapi dia tukar mata kayu dan buat kerja kayu. Bila buat kerja kayu pakai mata, sepatutnya mesin yang grinder tu dia tak sesuai sebab speed dia terlampau tinggi sangat, terlepas potong sini. Dan masa kejadian tu staff kita sendiri ada buat masalah, mungkin terlupa, mungkin nak tutup kes, mungkin nak cepatkan, jadi dia bawa keluar sendiri tanpa beritahu ship charge yang bertugas. Itu satu kesalahan lah. Anything happen dalam plan ni, tolong first bagi tahu supervisor, bagi tahu safety officer saya, bagi tahu plan manager. Kalau plan manager tak sempat, tak apa. Actually yang penting safety supervisor dan engineer kena tahu, dan saya sendiri kena bagi tahu. Saya kena maklumkan pada ship charge. Ship charge yang bertugas tu kena tahu, sebab dalam report nak kena buat. Report tu memang penting lah. Jangan tiba-tiba bawa keluar sendiri tanpa arahan siapa. Sebab bila bawa kereta sendiri, bawa keluar sendiri tanpa senyap-senyap, bila ada accident yang berlaku, contoh kita nak selamatkan orang dengan cepat,
Tapi kita pakai kereta kita. Kita keluar, tiba-tiba masa kita nak bawa tu, kita terlampau laju sangat. Sebab kita bawa kereta, bukan ambulans. Jadi orang tak nak bagi laluan. Kita langgar lampu merah, nak cepatnya pasal, dan kemudian kita accident. Bila accident berlaku, dah jadi 2-3 kes. Sebab satu, kita bawa orang tanpa begitu plan. Kedua, kita bawa kenderaan kita sendiri, langgar lampu merah, langgar apa benda. Ketiga, menyebabkan accident. Dan tiba-tiba ada kematian, siapa nak tanggung? Itu 3 kesalahan. Jadi saya minta kerjasama semua. Anything happen, jangan selindung dalam plan. Dalam plan saya nak kena tahu. Sebab saya nak kena buat report JKP 6, saya kena submit dalam masa 7 hari. Dan kena beritahu DOSH, pegawai DOSH Perak dalam masa 24 jam. Meeting yang perkara yang berat. Tu saya kena buat tu. Bukannya saya saja nak suruh tu. Okay. Okay, first yang ni kita nak bagi tahu berkaitan dengan journey kita lah. Journey untuk dapatkan kita punya quality ISO 9001, environment 14001 dan ISO 45000 untuk safety and health. Untuk makluman, kita kat sini ada 5 ISO yang kita dah lulus dan kita maintain sampai sekarang. Benda ni walaupun dah lulus, nak kena maintain dan dia ada audit every year. Jadi benda ni kita control. Lagi 2 termasuklah ISMS dan juga anti-bribery. Okay, untuk kerja-kerja, sebelum buat kerja, kita nak pastikan mesin kita dalam keadaan baik. Boleh ke contoh kita nak pergi start GT, kita start terus, tak ada orang check? Tak boleh. Jadi bila kita nak pastikan kita nak start GT, contohlah kita kena ada orang check. Macam kereta kita juga sebenarnya, sebelum kita start, kalau belajar mana-mana high-rec dia akan cakap pasal kereta dulu. First pasal kereta dulu. Sebelum kita start kereta, kita nak keluar jalan, kita tengok tak kereta kita keadaan macam mana. Uri dia tengok sebab dia memang kerja dia. Koyong tengok koyong. Betul tengok. Tengok tayar kempis tak kempis, tengok. Oh, bagus koyong. Oi. Jadi benda-benda ni semua kena ada paperwork. Dan untuk plan kita ada prosedur. Jadi prosedur tu tengok kat mana pula nanti nak check. Benda tu semua dalam quality system. Bila quality system ni, dia benda yang tercatat dalam prosedur, dalam work instruction, semua ada dalam tu. Okay, quality reduce variation, rework and the condition that create incident. Okay, quality ni apa pula? Quality system ni satu sistem yang nak memastikan kerja-kerja kita tu, kita punya paperwork, kita punya plan, punya prosedur, semua terjaga rapi. Jadi contoh macam saya cakap tadi berkaitan dengan insiden tadi. Kalau tak ada quality system, benda tu kita akan buat dan kita akan tinggalkan, ataupun ada orang tak buat. Jadi bila ada orang check, benda ni selamat ke tak selamat. Okay, macam baru ni ada kes satu insiden yang berlaku, tapi near miss, bukannya insiden yang besar. Dia jadi near miss sebab kita ada nak start sistem tu, yang orang tertinggal apa? Tertinggal nak tengok kawasan berkaitan pasal nak isi air tu. Jadi bila isi air terus melimpah keluar. Dan nasib baik orang yang berdekatan aware benda tu, dia lagi awal-awal. Jadi situ bukannya accident, dia jadi near miss. Sebab hampir-hampir berlaku dan terkena pada orang semua sekali. Jadi benda tu kita buat record. Proper, simpan dalam kita punya file. Dan benda tu dan kita akan check, update dengan department lain. Okay, macam mana kita nak elakkan benda tu berlaku. Kalau kita tak buat paperwork macam tu, macam mana kita nak check? Contoh benda tu, perkara tu dah jadi 2 tahun lepas, tapi kita tak tengok benda tu. Boleh buat detect? Ajmi, boleh detect ni? Tak boleh kan? Jadi benda-benda tu contoh macam tu lah yang kita buat dalam quality system. Dan bila ada audit, dia akan check. Dia akan tengok
oh benda ni valid lah. Okey, macam ni. Jadi bila kita nak elakkan benda tu, kita buat macam mana? Okey, kita buat macam ni, kita buat macam ni. Ada kita punya mitigation yang kita buat. Kita bagi tahu. Okey, quality ni nak bagi sistem consistency, efficiency dengan confident. Okey, confident ni contoh tadi accident tu lah. Okey, dalam quality ni ada macam-macam lah. Actually high rate yang disimpan. Okey, contoh high rate tu 3 tahun sekali kena review. Untuk makluman lah, high rate 3 tahun sekali kena review. Contoh tahun ni kita dah review 2009, sebelum 2009 kena review balik high rate. Sebab apa? Kena review balik. Sebab apa? Sebab apa? Contoh, tahu high rate? Tahu tak high rate? Penambahan up to date lah dengan up to date, pandai, hebat. Up to date lah. Kadang-kadang kita ada penambahan, kadang-kadang kita ada perubahan sistem ke bahan tu sendiri. Kadang-kadang kita ada perubahan orang pun. Orang dah tak ada dah, lama tak ada. Sebab benda ni saya dah kena bila jadi accident tu lah. Bila DOS panggil, DOS Johor panggil, DOS sini pun panggil. Okay, cek high rate. Siapa buat high rate ni? Cek tahun 2021. Safety officer pun dah tak ada dah. Dah berhenti lama dah. 2021. Jadi accident tahun 2025. 4 tahun. Siapa review ni? Kau review tak benda ni, keadaan masa sekarang ni? Cek tak? Itu yang dia buat perubahan. Bila ada sebarang perubahan, high rate perlu tukar. Kat situ yang quality yang main peranan. Quality akan cek 3 tahun sekali, make sure benda ni berubah. Bukan berubah, ditukar dan diupdate. Kalau tak ada perubahan, okey, update. Okey, tu contoh-contoh dia lah. Okey, kat situ kita improve tool that fits question. Contoh tadi lah, ada perubahan, sebarang perubahan perlu dimasukkan dalam alam kalkulator tu. Jadi macam untuk work instruction sekali ni, work instruction macam staff baru masuk. Staff baru masuk, kau faham tak sistem kat dalam plan ni? Faham? Pernah kerja power plant? lain lah. Lain. Power plant ni lain. Power plant ni banyak nak belajar. Jadi macam Najmi pernah cakap, saya pernah tegur dia apa? Bawa buku. Nanti kalau boleh bawa buku. Staff baru yang baru belajar ni, kalau boleh bawa buku lah. Banyak nak kena belajar. Banyak nak kena check piping. Banyak piping nak kena check, nak kena trace line semua, nak kena tengok sistem dia. Jangan pergi kosong lah. Staff baru kalau boleh ada buku, bawa buku. Okey. Okey, kita nak brainstorm. Okey, ni brainstorm dan evaluate later. Berkaitan dengan quality ni juga, kadang-kadang ada benda-benda yang kita check tiba-tiba tak ada. Okey. Apa yang tak adanya? Kadang-kadang benda baru macam Fahmi lah. Fahmi pergi check dekat site, benda ni paperwork tak ada. Habis nak buat apa Fahmi? Bila hang buat kerja tak ada paperwork, nak buat apa Fahmi? Tak boleh buat kerja. Bila nak buat kerja nak macam mana? Kena adakan yang baru, betul? Bukan main boleh langgar je. Okey, untuk staff baru saya maklumkan, okey. Kadang-kadang kita contoh kita okey, nanti korang nak kena pergi ke GT, korang pergi nak start contoh water pump ni. Tiba-tiba kau cakap, "Cik, dia punya work instruction tak ada." Sebab benda ni dah lama GB3 dah tak jalan 4 tahun. Last itu dunia kita panggil Power Purchase Agreement dia, PPA, dia tamat pada ujung tahun 2022. 3 tahun lebih dekat 4 tahun dah ni. Jadi bila tamat, kita ingatkan memang nak jual terus. Tapi tiba-tiba dia kata tahun ni pula kata nak jalan balik awal tahun 2027. Nak buat macam mana? Nak make sure benda paperwork tu semua ada lagi. Okay, dan dulu pula kita running benda tu, sistem tu dalam combined cycle. Sekarang kita nak running dalam open cycle. Ada perubahan tak?
Ada. Jadi kena check balik paperwork dia adakah dia sama ke tak. Kalau tak sama kena ubah. Tu saya cakap kadang-kadang bila dia suruh kita buat tapi kita check sistem tu tak ada, paperwork tak ada, instruction tak ada. Nak buat apa? Kena adakan dulu. Yang ni nanti Azhari dengan sipcas GBT akan check balik. Sebab dulu running combined cycle, sekarang running open cycle. Jadi dua benda yang berbeza. Tapi memang lagi mudah. Memang lagi mudah open cycle ni. Mudah gila. Tapi kena ada sistem dan ada paperwork dia. Okey. Yang ni kita nak discuss, tak apalah. Kita lompat. Kalau ikutkan saya punya slide panjang lagi punya ni. Okey. Macam ni saya beritahu tadi nak kena discuss analisis semua sekali. Itu berkaitan dengan kita punya quality management system lah. Macam-macam check lah sebenarnya. Tapi check yang bagus lah. Bila sistem tu tak ada, dia perlu adakan. Okey. Ni contoh diagram lah. Contoh diagram kalau kita nak buat ni berkaitan dengan testing audiometrik. Ni tapi benda ni perlu ada dalam paperwork semua sekali. Okey, management system make good work repeatable. Okey. Quality, health, safety, environment. Okey, PDCA ni sistem quality, sistem kita punya ISO semua pakai PDCA. PDCA ni plan, do, check and act semua. Jadi macam ni pun dah tukangkan tadi. Kita nak plan apa-apa, kita nak buat kerja, kena check semua saya nak maklumkan tadi. Okey. Nak act bila nak act tu, nak make sure benda tu semua ada baru kita boleh buat. Kalau tak, kita patah balik. Check balik. Plan tu ada tak ada, polisi ada tak ada, kita punya execution ada tak ada, kita punya high rate ada tak ada. Check balik. Kalau tak ada, semua kena buat balik. Okey. Ni Malakoff Integrate Quality Safety lah. Kat sini pun dia bagi tahu kita ada direction. Bila ada direction, kita nak deliver tu kena ikutlah apa yang berkaitan. Okey. Untuk makluman semua, dokumen structure untuk sistem dalam Malakoff ni, satu, nombor yang atas peringkat pertama tu dia adalah kita punya policies. Polisi. Nombor dua berkaitan dengan kita punya cara kerja lah, work instruction. Okey. Procedure. Ini procedure, ini work instruction, yang ni hierarchy, nombor 4 hierarchy. Okey. Ini kita punya structure untuk documentation. Okey. QHSC. Apa maksud QHSC? Najmi, apa? QHSC, apa benda? Quality, health, safety, environment. Quality, health, safety and environment. Dia ni management system ni dia berangkum semua sekali tadi lah. 9001, 14001 dan 45001. Semua dia rangkum. Okey. Dia quality standard. Okey. Dia sekali dengan waste, kita punya environment. Dia termasuk dengan customer complaint. Okey. Reputation, organisation, reduction, apa yang perlu dalam sistem tu. Okay, organisation must invest quality management system. Benda ni memang kalau ikutkan macam kita dah ada benda ni semua kan, ISO yang 5 ni kita kena maintain je lah. Bila tak ada benda ni nak buat balik daripada awal kan, memang renyah lah. Macam contoh dekat power plant baru ni, saya bagi tahu siapa yang kerja dekat power plant baru. Bila korang kerja kat power plant baru yang tak ada lagi sistem ni, ramai yang berhenti. Sebab apa? Faham sebab apa? Sebab sistem tu korang nak kena develop awal-awal semua sekali. Kau jadi pioneer plant. Contoh ni satu plant tempat lain lah, aku tahulah. Saya tahu plant tempat lain, paper semua, work instruction, hierarchy semua tak buat lagi.
Tiba-tiba kau masuk jadi pioneer, siapa nak kena buat? Ah.